Kursi double lagi baik saya. Ji. Podcast ini ditaja oleh EduDebt Private Limited dan juga Level 2 Coffee. Dapatkan kopi level 2 anda melalui WhatsApp 81332914 81332914. Dan jika korang perlu bantuan masalah hutang, sila hubungi EduDebt di www.edudebt.sg. Podcast kami disokong oleh Goal Aspiration. Show. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast. Hey, what's up? Hey. What's up? Selamat Macam kembali. tak sedap what's up? sangat dia sound dia ni kuat. Selamat What's up? kembali. Yes. Selamat kembali. Kembali. Yes. Aku Is Malaikat Malam. Waalaikumsalam. Aku seperti biasa I Rascal MacD in the house. Dan aku rapper kegemaran korang semua. Rapper. Rapper. Gula-gula be rapper. Gula-gula dan rapper kegemaran semua orang, Tupac Shakur. Yeah, itu dia. Guys. Yeah, Yes, Today I feel like shit. Why? I never wear cap lah, cibe. Why lah bro? Forget to bring your cap lah. Aduh. But you dye your hair then for what? Yalah. You want to wear cap? Dia kira dah Alamak. jarang-jarang kan rambut kan. Oh dia pasal apa tau? Air dengan aku pakai cap. So dia seorang tak pakai cap. Tu pasal lah. Apa yang jarang-jarangnya? Kau nak ambil kau punya helmet kat bawah? Itu cover nanti datang siap sebelah motor Syul. Tinted baik, tinted jalan tinted nak ni. cover rambut punya pasal. Okay lah rambut ni. Apa yang kau risau sangat? Tak ada apa-apa ke? Okay pun. Alright guys. Ya guys. Macam apa khabar korang minggu ini? Khabar seperti biasa. Biasa hari raya masih on. Masih on ni. Masih on lah bro. Lagi ni kira kalau korang dengar ni episod ni kira ni minggu terakhir lah aku punya raya lah kira. Kira aku sampai habis lah. This week kira last lah eh. Last lah Ji. Last lah Ji. Last lah Ji. Kira dah ujung-ujung open house lah. Ya Ji. Okay, alright. Masih tetap beraya memang open house lah. Memang minggu open house lah kira. Minggu open house. Yes. Okay, good. Korang ada dengar yang data aku send korang pasal Pasal apa? satu orang ni buat lagu pasal $2. Tak, aku dengar banyak. Tak, yang Gila. kau send je. Yang kau Gila send. babi lah dia. Syul. Ni bukan Shaq the rapper punya. Bukan kan? Alamak sayang lah. Dia Shaquille O'Neal lah kira. Kejap Shaq ni rapper bagus lah. Dia punya tu lagi baik lah. Lagu $2 $2 Sudah jadi viral lagi Korang suka episod tu Alamak. Aduh. Alamak. Yo. Siapa penyanyi dia? Putra Adi. Oh, bukan AI Hari ni kira tak ambil air lah. Tak ambil air. Kira I lupa Apa lah Kira level 2 coffee sebab tak bikin kerja lah Itu air mineral pun dia. Air mineral lah. Tak ada Haji Tahu lah. Level tu pun tak buat kerja. Patut aku macam terbatuk-batuk ni. Damn it. Betul. Korang just shout out lah. Korang look forward for diorang punya bottle series coming soon lah. Tu je. Level Nanti kita 2 coffee. Kita buat short posting for their bottle series. Yes. Untuk Nantilah. inform korang lah. Nantikan lah. Dan dia dah jadi macam premium lah Dah jadi macam wow. Kira dia punya Wow. bottle sebab macam Senang kata gitu lah. tak dibuat orang lah. Dah ada Tak dibuat branding orang. lah. Kira dah macam branding lah. Jangan buat orang. Jangan buat orang, biar kita buat orang. Betul. Tak dibuat orang, jangan dibuat orang. Okay Ji, back to this week episode lah Ji. Okay, go lah, go. What is on the news? Kasih satu kali lah Ji. Alright. News today. News today. Fine and potentially jail for first Singapore car owner.
to pump cheap petrol. Singapore driver has made history as the first person to be arrested and potentially jailed, specifically for pumping subsidized raw 95 petrol in Malaysia. Okay, aku translate bahasa Melayu. Silakan. Seorang driver Singapura akan membuat sejarah untuk pertama kali. Ya, betul. Orang pertama yang akan ditangkap dan dijail lah. Alright. Kerana mengisi minyak di dalam keretanya dengan minyak subsidi RON 95. Subsidi Ron Malaysia, 95. subsidi Malaysia. Subsidi Malaysia. Siapa Ron McDonald. Ronnie McElroy. Ronnie McElroy ya. Sial. Okay. So first person dah kena kira. Dah belum kena charge lah. Dia dah kena charge, cuma belum jatuh sentence. Belum jatuh sentence Haji. Alamak. Dia punya charges kan, kira keras juga tu Haji. Charges dia. Berapa Ji? Fine up to $1 million. Ringgit. $1 million. Approximate 300,000. Yelah pasal 1 million ringgit kira dah boleh buka kedai pump je. Oh sure. Up to 3 years in Sure. prison. Tapi aku rasa dia ni, aku tak ada macam nak cakap shout out to, aku tak tahu ni dah berapa kali aku shout out kan, untuk orang-orang yang membawa kereta kan, yang mengisi minyak di JB. Okay. Tolong-tolonglah, minyak dah murah je. Okay. Berapa murah lagi kau nak isi? Kan aku tak boleh faham Nak apa isi orang-orang murah macam lagi. tu dah tahu lagi buat. Tak ada, buat tu tak kisah je. They go to the extent of tutup number plate kan. Ya lo. Tutup number plate. Ya pasal dia punya letter semua kan. Okay. Betul. To appear like as if it's a Malaysian. Yeah. Menipu je. Macam dah- apa lagi, how low you can be. Betul. Wah. Itu asal kadang orang Malaysia mengata kita pun memang haruslah dikatakan. Yalah. Pasal kau dah masuk, yalah kau membawa income to the country. Ya. Takkan sampai tahap macam gitu. Sure. Tu pasal lah. Kau nak pergi massage kat sana, dah murah. Massage pula. Tak adalah, kau nak main game murah, Makan. makan sana murah. Betul. Dan tu kau flex, kau aku boleh beli apa-apa lah kat sini. Aku kalau pergi sana kan, untuk aku aku takkan fikir macam, pasal untuk aku pun kira macam kadang-kadang sebulan sekali atau maybe 2 bulan sekali. So apa aku akan buat? Aku akan pump in V-Power je kat sana. Confirm je. Betul. Pasal sebulan sekali okey lah. Macam 2 bulan sekali pun okey lah. So untuk kira kasih engine kau at the top performance tau. Betul. Kau dah tak payah pump in 95 lagi, kiwat dah macam Korang nak pump V-Power kat Singapore? Mampu ke? Ada orang mampulah untuk pump V-Power kat Singapore. Mampu bayar, tapi bulan-bulan dia makan rumput lah. Tapi macam kita berbual di pasal kes OBU tu kan, hearsay lah. Okay. Cakap lah, aku tak tahu how true is true. Okay. Standard V-Power dekat sana is the equivalent to kita punya 97. Tak lah. Don't know lah. Aku tahu. Aku cover tahu. That is V-Power. dia orang minyak je, orang minyak. V-Power. Aku dah pernah pakai. Aku dah pakai pergi touring tu. Okay. Sedap sial. Rasa apa? Superb. Rasa manis-manis. Lemak berkrim lah. Lemak berkrim lah kira. Macam lauk lodeh lah kira. Tapi confirm lah. Asal sedap, kira dia perah dia. Perah. Lain. And especially you will know that that minyak is good when kau dah bawa 200 km, kau punya minyak kau masih 2 bar, tinggal 2 bar. Kalau kau pakai biasa punya, dia dah 1 bar dah. Was it? I mean because dia minyak dia tipis atau minyak dia tahan panas kan. Lagi dia tahan panas, lagi dia something to do with the engine lah, of course lah. Kalau kau nak SP panjang lah. Summary kan? It will burn slower lah because it's very efficient. Was it? Kalau minyak tu burn slower and use lesser, that means you know that the minyak is efficient in terms quality of quality is efficient in terms of dia punya pembakaran tu slow. Itu aku sokong. Pasal baru-baru ni aku baru isi V-Power dekat sana. Dia punya
the transition yang kau bawa, tukar gear ni semua, Ya. ada different. Ada Kau different. boleh rasa the difference lah. Betul. Smooth lah. In terms Smooth. of engine punya, tak ada macam nak perah terus dia terus pick up. Betul. Yes, Kan? kira macam smooth criminal lah. Any tak ada okay, lambat, any tak ada okay delay, lah tak ada kira. apa lah kan. I mean, kita boleh speculate pasal aku pun pernah dulu tapi ni tak semua. Certain stesen minyak yang dorang menipu in terms of dorang campur air. Tapi tak semua minyak, tapi direct from the macam letak dia punya storage, part storage je. Minyak campur air je. Tu kat station ni side. Masa dalam tangki Macam mana dia orang dilutekan satu benda? They add water lah basically lah. Just add water lah. Pasal orang Siap lah. dulu ada satu case tu, they found out that it was diluted with water lah. They found out orang yang dah pump kat that Shell atau Shell Power tu, patah balik, engine dia rosak, keluarkan minyak tu, check, insyaAllah ni minyak dia diluted ke. That time lah. Kira dia punya campuran dia dah tak seimbang lah. Air terlebih lah kira. Betul. So kira dia suat betul. dia suat campur mixer lah, kira mixer suat lain lah kira. Dah rosak apa? Air Dah terlebih lah lama. Tapi yalah pada Tak aku agak. Betul. Nak untung rabat-rabat. last aku isi V-Power kat sana, which was last weekend, about RM5, 5 coming to RM6 lah Per liter. per liter. Still okay je. $2 Singapore lah per liter. Tapi asal kau isi V-Power? Lah? Asal kau isi V-Power? Nak rasa lain lah kira. Sekali lah. Tak, kira nak rasa banyak duit lah kira. Okay, faham. Dia pasal pada aku lah, No, pasal- V-Power ni untuk servis kau punya engine. In a way dia kasih kau punya engine more inilah kira. Pasal dia kalau betul-betul it's corrosive tau. This Minyak. minyak. Dia bukan korosif. Dia kira boleh yalah. Kalau kau taruh dalam paper plastic cup, plastic cup tu boleh cair. Cair Dia boleh cair. Tak, pasal kau tanya aku asal aku isi V-Power. Is pasal bila kau exit daripada custom tu, Petronas and Shell, right? Betul? Petronas tak convenient je. Kau nak kena pergi counter bayar duit. Asal lah? Dah tak boleh? Kau tak boleh bayar kat orang dia. Kau nak kena pergi counter bayar duit, isi, Berapa orang then ada balance, kau nak kena pergi Balik. counter ambil duit balik. Shell boleh lah, boleh. Shell kau bayar dekat orang dia. Orang dia. Then kau isi duit ada Kena manja lah. manja lah je. Dan tu kira kau isi dulu baru kau bayar. For Petronas kau have to Kau pay bayar first dulu lah. baru Yeah. isi lah. Yalah. So Dia tak nak orang lari. because of convenient lah pada aku lah. Okay. So Tapi tetap dia ada 95, 97 dah? 98, 95 apa? 95 tak boleh. Oh dia ada 97, ya betul. 97 and V-Power lah. Sama apa, ada 97 apa? So I go for the expensive one lah. I want to see The difference lah. The difference of how much bila kalau aku isi 95 Berapa and dia boleh V-Power. last lah? Tak, the harga. Harga faham. The full tank. RM6 pun pada aku masih still okay je. Because Singapore dollars are like $3 Okay. atau $4. Betul. We go around the table lah. Kalau kau drive kereta, Okay. will you go to the extent of kau jut kau punya kereta? Tak perlulah. Tak perlu unjuk lah. Dulu kalau aku tak I wasn't educated, I will enjut lah. Tapi sekarang dah aku dah tahu, tak ada enjut purpose. pun sama juga. Enjut tak enjut, Tak ada purpose lah. no purpose. There's no purpose at all lah Syah. Yalah. That's why lah. Kan? So pada Sekarang aku, ni aku Kira takkan nak lah. kasih angin keluar. Angin. pada aku bila orang-orang yang ambil video untuk kenakan orang Singapore or maybe malukan orang Singapore because of the isi Tapi ni 95. Tapi ni kita tak if it's not us, it's them, you know. If it's not them, it's us. You know? We would do the same thing. Them as in who? The Malaysian people. Orang yang ambil video lah. Yalah. I mean Faham tak? Kalau diorang tak ambil, kita akan ambil. If we were in their shoes, we will do the same thing. tak pasal ada orang komen macam why you go and take video, go and stop them rather than and also diorang Obvious salahkan juga, orang pump attendant also Ya, betul. yang kerja kat situ. Asal kau kasih kereta Singapore pump 95. Because at the end of the day pun diorang punya system is kalau kau nak pump, kau dah pump habis kau nak pergi bayar, kau nak kena tunjuk kad kan, my Yes, card kan. passport. Kalau Passport ke passport my card lah. My card, diorang ada my card. My card. So my card tu is diorang macam diorang punya SingPass lah, so lah. So that one proves that you are Malaysian apa. So Which they never ask. so if the pump attendant atau orang yang kat cashier tu kasih lepas, kasih bayar, salah pump kios tu lah Syah. Baru-baru Yalah. diorang macam
find the pump station Yeah. before they implement this rule lah. Dan aku tak tahu why suddenly they decided to ikut Singapore punya style lah. Find dua-dua lah. find the Tapi ni kalau ikut Islam Islam okay, kalau okay. ikut Let's Islam, go. Let's look at it lah. Nama Islam okay. Let's look at it lah kira. I got nothing to say lah. Come on. Give it to me lah Ji. Kalau ikut Islam Okay. dosa tak dosa? Dosa apa selagi perspektif apa? Dosa kepada siapa maksud kau? Untuk kita yang pump 95 ni Dosa lah pasal ni dah mencuri lah. mencuri Mencuri lah. Tapi ni kan harta dunia. Harta dunia. Kira dunia. Kalau harta dunia, kalau kau nak cakap macam itu, then seluruhannya Ah. salah government, salah orang yang kasih undang-undang tu. Tapi kenapa kau nak charge orang tinggi-tinggi macam ini? Betul tak? Tapi government implement that rules is untuk orang-orang yang tak bermampuan. Ya. So pada aku betul lah. I support you. But kalau kita nak cakap cara Islam demokrasi ni adalah khayalan creation of man, you know. Tak adalah senang cakap ni semua harta dunia Harta Haji. dunia lah. Betul lah. Tapi macam kau cakap lah, macam Ayi cakap, dosa tak dosa. Macam aku support Syarul is dosa pasal kau mencuri. Kau mencuri lah. Bukan harta kau apa. In that Walaupun angle kau bayar, tapi kau mencuri hak orang. Ya. Hak orang yang Tapi kita bayar tapi government yang kasih orang untuk isi. Tak, dia curi in terms of the discounts. Tapi bayar. Yelah bayar. Tapi Kau bayar bukan murah Syul. yang dia bayar tu murah tu, patutnya dia bayar lebih, letak RM5. RM5 tu dia tak bayar tu kira dah mencuri. So, Mencuri Dia kira mencuri Apa tu dia salah dia dalam salah. segi Islam Nanti kat akhirat kepala kat bawah, kaki kat atas Syul. Kena minyak pasal minyak pasal Kau dia kat dalam tong minyak Syul. tu satu angle lah. Betul. Tapi at the end of the day, what I can say, lu punya soalan lah Haji. Kau nak isi apa yang kau nak isi, kau nak buat kau buat. Tapi kalau kena jangan complain lah. Senang cakap. So basically this guy dia dah kena tahan. Dia tak kena remand ke apa lah. Dia boleh balik Singapore lah. Dia cuma kena pergi court Malaysia lah. Tapi kan again. Belum habis tu. Tapi kalau let's say kita nak Islami lagi lah. Okay, boleh. Dua tu je belum habis. Teruskan. kalau let's say kan, I mean benda ni kau tak payah nak charge sampai, bukan charge lah, dia kira macam nak kena hukum sampai gitu sekali. Kau faham Hukum tak? siapa? Orang yang pump 95 ni lah. Mestilah dah. Worst come to worst, okay, dia orang boleh buat macam ni tau. 95, okay, untuk kereta Malaysia harga dia macam ni. Kalau Singapore pump 95, okay, harga dia macam ni. Dah simple as that. Macam mana kau nak beza-bezakan harga kalau dia punya keluar dalam satu hose, satu pump apa? Yalah, Pak bayar tu kereta Singapore ke kereta Malaysia? Exactly. That Pump. is where bila dia bayar tu, orang tu tak tanya. Orang tu biasalah. Dah kena saman. So to stop this shit to happen, saman terus dua-dua kena saman. But what you say ada valid point. Pun sama. Pasal I believe when dia dah reach court stage tu, this question will be brought up. Ya. Dia ni benda semua akan dipertikaikan. Which they will ask lah. Okay. Ini pada aku macam dia punya hukuman dia ni macam terlalu kemelayuan sangat. Macam that's the thing. hukum je lah, kita bakar je lah, kita bakar. But for Singapore dengan Malaysia punya judiciary system, orang memang ikut macam very civil lah, very western type lah, where they balance out in terms of okay, dia ni salah berapa persen, dia ni salah berapa persen. So macam kau cakap lah, apasal kedai, apasal kau kasi dia pump, habis kau pun tanya, ni kereta Malaysia ke kereta Singapore yang pump yang isi, masukkan pun nak kena. Yalah. And also benda ni bukan the first time happen bila dia jalan ni law. Dah banyak kali happen. So kalau kau perasan, benda ni keluar bukan dekat mana tau, dekat KL ke Penang ke Sabah ke apa yang orang Singapore isi minyak minyak murah. Selalu kat JB. Betul lah. JB je. Yalah. Betul. Pada aku just tak tahu lah, tak perlu untuk rakyat lah, minyak untuk rakyat ni semua tak payah lah, kau faham lah. Tapi Pada kalau kau nak cakap gitu,
orang boleh cakap negeri aku, so kau tak suka kau jangan masuk lah. Iyalah, tapi aku tengok macam Singapura, walaupun Malaysia masuk sini, dia nak pump kat Singapura, tetap harga sama juga. I doubt so they will Singapura bayar, Malaysia I doubt. Aku tak pernah nampak kereta Malaysia pump. dalam mana tahulah kan. I doubt so lah. If let's say kalau dah tinggal satu bar, lepas tu dia macam alamak, macam mana nak isi, tetap harga Singapura juga apa kena bayar. To me at the end of the day, soalan dia, ada standard ke tak ada standard bila orang ni pump RON 95 kepada yang Singaporean tu lah. Pun susah nak cakap. Aku tak boleh judge lah bro. Pasal kita tak tahu dia punya kesusahan dia. Macam no, I mean let's say dia macam dia tak perlu apa pump 97 I just need 95 Okay, that's a valid point. But if you go to the extent of cover your fucking license plate just to pump RON 95. Kalau dia macam gitu straight to the point. Straight to the point lah. Nak tipu lah. Kalau dah menipu rabak lah kan. Then macam let's say kau tengah pump, orang tanya kau, you Singaporean? No, Malaysian. You Singaporean lah? Kau tengah pump kereta Singapore. Habis orang tanya, you Singaporean lah? No, I'm Malaysian. Standard tak ada standard. I'm Malaysian, that's why. Masuk kau standard, tak ada standard ni apa maknanya? Macam kau tak standardized. You got no face lah. No face lah. I mean this one also depends on the person who is doing the deed, you know. Depends who's doing the salah guna tu. What car they drive and stuff like that lah. I mean at the very start tu, kau sebagai Singaporean, kau tahu tak kisah kereta BM ke kereta Toyota ke, and then the intention is kau nak menipu tu, kira dah betul-betul tak ada standard. Yes. Salah tu tak salah. And also untuk aku nak kasih lagi panas kan, kira macam Singapore also will implement the fucking toll yang motor akan masuk kena bayar satu motor $10 coming soon. I think maybe this is one of the way that diorang kenakan kita balik lah. Yalah, maybe lah, betul lah. pada aku lah. But then again, tapi kau tengok dia denda tu denda, tapi kau tengok biar kata orang tu setimpal harga yang berpatutan saman tu. Maybe 2-3,000 okay lah saman. Fine. Jangan sampai sejuta lah. Sejuta apa kejadah Syah. Kalau kau nak cakap it's a deterrence, it doesn't make sense lah. Kau punya deterrence macam stat dia tu angkat drug, masuk drug, hukuman gantung mati kan merepek. Pada aku merepek sampai RM1 walaupun duit kita tu 300,000, tetap duit in that value, that sentencing is 1 million. So, kan doesn't make sense. Dia macam for example, okay, apa yang aku perhatikan jugalah budak-budak Malaysia ni, okay, diorang evade kapak. Betul. Lari daripada kapak. Lari, betul. So ni benda kalau kita saman diorang 1 juta. betul. Lagi ya, evade kapak dia. Ada. Banyak je. Banyak. So saman diorang $1 juta loh. Boleh tak? Macam tak masuk akal apa. Berbanyak saya evade ni. Yalah, pada aku okay. Kita untuk pendengar pendengar Malaysia kita yang dengar, patut aku pada korang lah apa korang rasa when korang punya government implement law yang kena fine $1 juta. Towards kita lah. Is it fair untuk orang Singapura? Pada korang tak berbaloi lah. Kalau korang nak komen jangan menggunakan emosi lah kan. Untuk aku kalau saman RM2,000, RM3,000, okay, fine, fair enough. Pasal RM2,000, RM3,000 convert Singapore $1,000 masih berat untuk kita. Berat bro, berat. Okay, kita dah jejak 4 digit. Bukan cakap 4 digit lah, 3 digit tu dah pass 500 dah berat sial. Dah berat bro. Betul lah. Kamu tak tahu kadang maybe orang tu walaupun dia mampu bawa kereta tapi tak mampu naik minyak. Kan? Berat bro. Don't know lah. Pada aku, I'm in the middle. Pada aku is a fine is they should fine these people that is curi RON 95 nya minyak. But the amount nak penjara lagi. Penjara kalau dia tak mampu bayar. Yalah, berarti pada aku. Both. Kan kau tulis ni both Syul. It can be jail and fine. Ya. Kan macam kau masuk, kita selalu put the scenario, kau masuk pasal apa bro? Aku isi 95 sial. Tu pasal lah. Kan kelakar. Lagi dekat Malaysia punya jail. Sial. Tu tak ada standard lah brother.
buka lebih seluar main jubur dulu. Habis kalau evade kapak kat sini, kita semua jailkan orang. Kan? Beli kapak Kau cakap pasal kapak aku nak bring up this matter. Tolong satu parking lot jangan selit 3 motor sial. Puki ni motor-motor Malaysia. Macam cibai. Azal, biarlah ada satu lot. Kacau kau apa? Satu lot selit 3 motor je. Okey lah. Motor aku yang terbabit. Wajar. Musibat. Oh, dia bukan 3 sekawan selit lah. Tak. Dia Aku nampak kat tengah. Tepikan motor aku dia masuk 2 orang sial. Aku kat ujung. Okay. Ni kat mana? Kat rumah kau ke kat? Tak, dekat tempat kerja. Any CCTV kapak. They can move your fucking bike. Lah, RM4. That's the fucking problem. Aku dah orang yang saman parking ni tak boleh buat apa-apa ke? Boleh. Actually dia boleh saman 3-3 tau. Yes. Aku dah macam what's your fucking problem kau alih motor aku Ni memang alih motor dia alih motor lah. Kira dah salah. Kalau kau perasan motor Malaysia tak pernah yang dia lock je. Betul. Ya. They don't care. They don't care. Motor kita je yang kita dia lock. And the best part diorang boleh shiftkan cantik-cantik pergi ke tepi. Betul. Boleh insut. Yes. Boleh insut. Walaupun kau dah handle lock kan. Yes. Betul. So Yelah, tolong lah please lah guys, jangan. aku datang pagi untuk dapatkan lot. Betul. Bukan untuk share lot. Betul. CB. Siap-siap kau kena saman Sure. Saman mesti ada benda taruh situ. Yalah, siap-siap. Aku mesti fight sial. Ya. Pasal aku boleh argue apa aku masuk ni parking kau apa. Betul. Boleh argue lah. Yalah. Tu pasal lah macam pada aku tak terima saya aku kena orang Singaporean kita kena penjara because of this. Tapi kadang $1 million bila kau tengok fine, video orang ambil tu macam pada kau macam bila kau tengok that video melampau dah dia ni. Siapa yang ambil video apa? Macam tak bila orang ambil video kau Yang orang yang ambil video tu lah. tak yang orang tu tengah isi Ron Latif. Oh. Macam, Yelah melampau. Aku malu Syah. Aku tengok video tu aku malu Syah. Ya. So aku tak tahu lah. I have mixed feeling regarding about this. Yang bagusnya implementation so far aku tengok yang bukan bangsa kita lah. Ya. So far lah kan. So aku macam okey lah, nasib baik lah. Nasib baik orang kita ada standard lagi lah kan. Pasal lah. So siapa yang bawa kereta berhati-hati lah pasal diorang tengah going full force on this shit especially yang dekat-dekat masuk custom minyak minyak yang dekat-dekat semua. Diorang dah station kat situ. Okay, faham. So itulah guys the cerita pasal minyak ni. Aku tak tahu whether the harga minyak akan kembali pulih seperti sedia kala. Tidak je. Lambat je. Ini latest news lagi aku dengar menyirap. Apa dia? The US. Diorang sudah hantar kapal untuk hadang siapa yang nak ke Selat Hormuz atau siapa yang nak keluar daripada Hormuz. Senang kata siapa yang bayar tol lah. Siapa yang bayar tol ni? Apa yang pasal diorang bawa pasal tol ni? Aku tak faham siapa yang charge tol ni. Iran charge tol. Letak satu nation ni, satu negara ni pergi kat Iran, aku betul-betul nak share minyak ni. Like Singapore example lah. Singapore lah. Tak boleh cakap Singapore kau dah tak nak. Cakap Indonesia lah. Indonesia aku nak share. Habis dia berbual dengan Iran lah. Habis Iran cakap aku boleh kasih kau lepas tapi kau kena bayar aku $1 million. Okay. Habis cakap okey lah, dia bayar jadi dia dapat lepas. Dapat masuk. Okay. Habis Trump datang blok lah. Blok siapa? Blok Indonesia. Blok kapal Indonesia atau siapa-siapa yang nak keluar, yang dapat keluar lah. Yang bayar kepada Iran lah. So those those ships yang dapat keluar tu semua bayar tol apa? Which aku ada dengar video between Iran punya Coast Guard dengan US punya Coast Guard. Dia suruh back off lah. Keluar daripada dia punya laut dia. Kalau tidak aku fire kau. Ni betul lah. Habis yang siapa yang kat sekeliling tu Iran dah cakap siapa yang kat sekeliling ni pergi jalan. Aku tak nak tengok korang kat sini. Aku nak start to fire lah. Betul. Aku don't know whether it's true or not. It's true. Then another news also, China dah kat dalam tau. Dah kat dalam Strait of Hormuz ni. Okay. Dia dah warning US, kau continue to block, aku pun join sekaki lah. Join sekaki dengan Iran. Aku belum dengar. They say that if US continue to block, China will join with Iran to allow diorang keluar. Perang lah. So jadi geopolitical. Apa yang jadi? Aku dengar diorang akan bom tau kapal-kapal ni. Dah bom pun that time.
Dah lah, dah. Diorang bakal bom lagi. Bom siapa? Siapa yang bayar pada Iran lah ni. Masalahnya tu. Kan menyusahkan diri sendiri. So sekarang bila Iran suruh diorang back off keluar daripada diorang punya selat tu, Hormuz punya ini, diorang of course boleh ke belakang lah, because that is open sea already, bukan diorang punya laut. But of course sekiranya kalau diorang detect kapal yang daripada sana punya side tu, diorang akan terus Mula-mula Iran diorang cakap mula-mula Iran akan attack kapal yang ada kena-kena kaitan dengan US dengan Israel. That is the only kapal that they don't allow to come in. sudah jadi Darca lagi je. Dalca je. That's Dalca. why. Siapa Iran akan attack? Mula-mula kan Iran cakap aku akan kasih kapal-kapal lain masuk. Oh. Only yang kapal ada kaitan dengan US dengan Israel they will stop. Oh. Then aku tak tahu sekarang dah sudah jadi Dalca. Dah lah pasal kalau After kau the kasih ceasefire. walaupun dia pakai flag letaklah flag South Africa kita tak tahu apa flag tu dalam kapal tu orang Israel atau orang US kat dalam. Betul lah. So the only way kau nak lepas Bayar tu. kalau kau bawa masuk orang-orang US ke goods US juga ke atau Israel kau bayar tu lah. Ya. At least if you want to plan to smuggle, you smuggle at the price lah. Ya. Okay, faham. Ya. Okay, at the end of the day, before we end the first panjang episode, kau rasa Singapore pula, is US winning this war or not? Kalah sial. Tahu ye? Kalah lah, definitely. Obviously. But they are trying to put in the Ego lah. Ego lah. Same like what happened in Vietnam lah. Vietnam pun diorang kalah. Now diorang trying to macam try to lah. cover here, cover there, try to counter here, counter there. Obviously which Iran is is winning, sir. at the end of the day they will still Aku bila diorang don't want to continue with the agreement, ceasefire punya agreement kan. Itu aku cakap dia ni suara jalan degil lah kira. Betul. And they have the every right what. They are country by itself what. They are sovereign nation what. Yeah. Aku rasa US this Trump just being sluggish lah. Dia macam Ni aku punya konspirasi lah. Trump punya orang is a very deal making person lah. So there was a point of time bila dia dah jadi presiden, I think he made a deal with Israel to stop the war at Gaza. But in return, what Israel wanted was for them to join attack Iran lah. Kau tengok Gaza dah senyap apa? yeah. That's my conspiracy thinking lah. Alright. Okay lah guys. So that is the first episode for our Last ada sikit macam apa dia? serius sangat. Okay lah guys. Kita But I think it's good to share it. Kita will proceed to the second episode guys. Yes sir. Ciao. Bye. Bye. Ladies and gentlemen, please make some noise for What Podcast?